Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Yang dihormati Puan Nurhaiza binti Mahmud, Penyelia Akademi Pendidikan Islam, Pejabat Agama Islam Daerah Ulangan. Yang dihormati Ustaz Haji Muhammad Salim bin Abdullah, Pengasas Sekolah Rendah Islam Raudatul Iman. Yang dihormati Encik Hadri bin Hamzah, yang berusaha. Encik Osman bin Abdul Rahman, Pengerusi Sekolah Rendah Islam Raudatul Iman. Yang berusaha Ustazah Rubiah binti Abdul Syukur, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Raudatul Iman. Guru-guru yang dikasihi, para ibu bapa yang dihormati, serta rakan-rakan yang saya banggakan. Pertama sekali, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita dapat berhimpun pada pagi yang penuh sejarah ini bagi mencairkan majlis graduasi tahun 6 bagi sesi persekolahan 2025-2026. Hadirin yang saya hormati, hari ini merupakan satu detik yang sangat bermakna buat kami semua. Detik yang menandakan berakhirnya perjalanan 6 tahun kami di sekolah rendah dan bermulanya sebuah lembaran baharu dalam hidup kami. Jika kita lihat kembali perjalanan ini, terlalu banyak momen yang mengiringi langkah kami. Ada tawa, ada air mata, ada kejayaan dan tidak kurang juga cabaran. Kami masih ingat saat pertama melangkah masuk ke sekolah ini dengan beg besar, tulisan comot dan rasa takut-takut untuk berkenalan. Guru-gurulah yang sentiasa memimpin tangan kami, sabar mengajar kami membaca, menulis dan memahami arti serta tanggungjawab. Kepada semua guru, izinkan saya mewakili rakan-rakan tahun 6 untuk mengucapkan perkataan terima kasih. Terima kasih kerana tidak pernah membimbing kami. Terima kasih atas setiap teguran yang mendewasakan kami. Terima kasih kerana percaya kepada kami walaupun kadang-kadang kami tidak percaya pada diri sendiri. Segala jasa guru tidak mampu kami balas, namun kami berjanji akan membawa setiap ilmu dan nasihat sebagai bekal menuju masa depan. Tidak lupa kepada ibu bapa dan penjaga sentiasa menjadi tulang belakang kami. Terima kasih kerana menyediakan keperluan kami, menunjuk ketika kami kecewa dan memberi semangat ketika kami hampir putus asa. Doakanlah yang menjadi kami serta bahagia ini. Rakan-rakan tahun 6 yang saya kasihi, kita telah melalui banyak perkara bersama. Kita belajar, bermain, bekerjasama dalam pertandingan, menghadapi peperiksaan, malah menaruh memori kecil seperti beratur di kantin pun menjadi sesuatu yang akan kita rindu. Mulai tahun depan, kita akan bergerak ke sekolah menengah, membawa impian dan cita-cita masing-masing. Jalan di hadapan mungkin mencabar, tetapi saya yakin kita semua mampu melaluinya dengan semangat yang telah dibina sejak di sekolah rendah ini. Ingatlah, kita mungkin tidak berada di sekolah atau tulisan sama lagi selepas ini, tetapi persahabatan dan kenangan yang terbina di sini akan sentiasa kekal dalam hati kita. Akhir kata, saya berharap agar majlis graduasi tahun ini menjadi permulaan kepada kejayaan yang lebih besar untuk kita semua. Semoga Allah memberkati perjalanan hidup kita, memudahkan usaha kita dan menjadikan kita insan yang berguna kepada agama, masyarakat dan negara. Sekian ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada